surut bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Hajah Nora binti Ajim yang akan bersara pada 1 Februari yang akan datang. Jadi untuk makluman kepada Cikgu Hajah Nora, selamat kembali ke alam kehidupan yang bebas daripada pekerjaan, iaitu daripada sebagai seorang guru. Jadi untuk makluman, kita tahu Cikgu Hajah Nora ini mula berkhidmat pada 1 hari bulan Februari 1995 dan akan bersara pada 1 hari bulan Februari 2026. Jadi sepanjang perkhidmatan beliau, beliau mula berkhidmat sehinggalah ke tarikh terakhirnya nanti, sekolah-sekolah yang telah pun tempat beliau berkhidmat, yang mula-mula sekali di SRK, kalau dulu SRK, di SK Nangan Tebet Siaman pada tahun 1995 sehingga 1998. Kemudian beliau telah pun berpindah ke SRK ataupun SK Beladin di daerah pusat pada 1998 sehingga 2004. Kemudian beliau telah pun berpindah ke SK Datuk Bandar Debak pada tahun 2005 sehinggalah sekarang. Jadi saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Hajah Nora
Kalau sebelum ini beliau merupakan guru perdana. Setelah beliau menyambung pengajaran ataupun mengambil ijazah, beliau telah mengambil ijazah berkaitan dalam bidang pendidikan khas. Jadi selepas itulah barulah beliau ditempatkan di kelas pendidikan khas. Kebetulan juga di SK Datuk Bandar ini ada kelas pendidikan khas, maka beliau hanya berpindah tempat sajalah, bukan berpindah sekolah. Sepanjang bersama dengan Cikgu Hajah, sebab saya pun kira kemudian daripada beliau, jadi saya nak ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Hajah Nora kerana telah pun memberi perkhidmatan yang terbaik kepada anak-anak murid, khasnya anak murid sejak beliau berada di SK Datuk Bandar ini sehinggalah beliau menjadi guru PPKI, dan segala jasa-jasa baik saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan sebagai pentadbir, mungkin tidak lagi daripada melakukan kesilapan ataupun kekasaran ataupun tutur kata yang tidak memuaskan hati ataupun menyinggung perasaan. Saya bagi diri saya sendiri dan juga warga SKDB ingin memohon maaf, dan sekiranya ada tingkah laku kami yang boleh menyinggung perasaan Hajah Nora tadi, harap jangan disimpan. Buangkanlah bila melangkah saja daripada SK Datuk Bandar ni, tinggalkanlah perkara-perkara yang tidak baik, dan semoga apabila hidup di dalam alam di luar sana bukan sebagai penjara awam, Cikgu Hajah Nora sukses bersama keluarga ataupun bergembira bersama ahli keluarga dan dapat memberi perhatian sepenuhnya kepada keluarga. Dan untuk kami di SK Datuk Bandar ini, kerana beliau merupakan orang Tebak, jadi tidak jauh, sekali-sekala datanglah menjenguk kami ke SKDB ini. Jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Hajah Nora dan terima kasih atas segala-galanya. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas jasa baik dan kerjasama Puan Hajah Nora binti Ajim. Dan juga saya mohon maaf jika ada tersalah kata dan perbuatan pada cikgu selama ini. Selamat menikmati hari-hari rehat yang cukup bermakna bersama keluarga tercinta. Selamat bersara cikgu, jangan lupakan kami. Bye. Assalamualaikum cu. Selamat bersara, selamat berpencen, selamat berehat. Semoga sentiasa happy dan sihat bersama keluarga tersayang, dan enjoy lah menikmati hari-hari persaraan tu. Mun nak travel kah, mun nak beli tiket belon kah, roger. Bye cu. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Nora yang selama ini banyak membantu dan mengajar saya di SKDB ini. Cikgu Nora, selamat berpencen ataupun bersara. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Semoga murah rezeki selalu, panjang umur selalu, sihat selalu. Selamat bersara Cikgu Nora. Assalamualaikum. Assalamualaikum cu, selamat berpencen. Jangan lupa kami orang PPKI cu, halakan makan minum kami orang selamat tu. Cu, pergi Al-Aqsa, ajak kami 4 PPKI, okay? Bye. Selamat bersara cu, terima kasih atas segalanya. Semoga Allah mudahkan segala urusan cu dan sihat selalu. Amin. Bye cu. Selamat bersara Cikgu Hajah Nora. Semoga hari-hari bersara nanti penuh keceriaan. Jangan lupakan kami di sini. Thank you for the memory. Anang buai batu out sulu. Okay. Bersampaikan wang gerai belamo, sihat belamo. Melancong out dah bersara tu melancong. Happy retirement. Happy retirement. Okay, selamat bersara kepada Cikgu Hajah Nora. Semoga sentiasa sihat dan gembira serta bahagia di samping keluarga tersayang apabila bersara nanti. Selamat bersara. Bersara kepada Cikgu Hajah Nora. Semoga sukses selalu dan semoga bahagia bersama ahli-ahli keluarga dan diberi kesihatan yang memuaskan. Selamat bersara Cikgu Nora dan sukses. Assalamualaikum dan selamat pagi.
Saya ingin mengucapkan selamat bersara untuk Cikgu Hajah Nora. Okey, terima kasih. Selamat bersara kepada Cikgu Hajah Nora. Semoga sihat selalu dan berbahagia di samping keluarga. Jangan lupa kami di sini. Assalamualaikum. Kami mewakili ibu bapa murid PPKI SK Datuk Bandar mengucapkan selamat bersara pada Puan Hajah Nora binti Ajim. Terima kasih atas segala jasa baik Cikgu Samad tu mendidik anak-anak PPKI dan selamat menikmati hari yang indah bersama keluarga. Hai, terima kasih Cikgu. Baik Cikgu Nora. Terima kasih Cikgu Nora. Cikgu Nora. Hai, terima kasih Cikgu Nora. Terima kasih Cikgu Nora. Selamat pencen. Selamat bersara. Assalamualaikum, kami Aimin, anak nombor 3 kepada Cikgu Nora. Untuk mak, kita bukannya cikgu di sekolah, tapi kita juga cikgu dalam hidup kami adik-adik lah. Segala dedikasi dan pengorbanan yang kita berikan kepada sekolah mak amat dihargai. Selamat bersara mak, semoga kita selalu sehat, hidup bahagia dan limpahi rahmat. Love you. Dah free tu dapat jaga cucu di rumah nak. Hai, Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Yang disayangi, yang dicintai. Kami anak sulung mak Atira. Kami anak kedua mak Atika. Kami Anika, anak bongsu. Kami dah mengucapkan selamat bersara buat mak, iaitu Cikgu Nora binti Ajim. Kakak harap dengan bersaranya mak pada tahun tu, mak lebih banyak berehat, banyakkan ruang masa untuk bermain dengan anak-anak cucu mak. Semoga sehat selalu mak. Love you. Love you. Bye. Terima kasih kepada keluarga PPKI SKDP dan selamat maju jaya. Terima kasih ke atas kerjasama yang diberikan selama ini. Untuk warga SKDP, selamat maju jaya dan selamat menjalani tugas. Menjalani tugas dan sentiasa ceria. Akhir kata, selamat berjumpa lagi. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.